Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam ni. Cek kenal lah. Masalah aku tak kenal. Pakai balik. Oh, Upin. Jual apa bang? Jual baru ni. Baru macam mana kira ni? Kira satu-satu dah ni. Kurang aja. Tak. Ya. Satu berapa? RM1. Kalau saya nak ambil 5? 5 pun cuma satu. Boleh 5 pun satu? Ya. Boleh ambil 5 Boleh, 5 pun cuma satu. Cek kenal lah bang? Macam pernah tengok ni. Tu lah. Tapi Saya saya kenal. Niaga baru je ni. Oh paru je lah. Baru di Bang, sos sama mantap. pot tea Ni sos ni. Sos ni sambal ke apa? Sos. Sambal sos. Kalau nak tak lebih boleh lah. Boleh tak ada masalah. Boleh. Memang kita akan bagi. Kita bagi, Kita akan, kalau orang minta kita akan bagi. Beli 5 pun cuma satu Beli 5 pun cuma satu. Kalau waktu beli 10 cuma 2. Kalau beli 10 pun cuma 2. Serius bang? Serius lah. Betul lah. Kita berniaga. Menjaga? Cari makan. Dekat mana menjaga dia bang? Masjid Silat. Kau apa buka? Tak pukul 5 sampai habis lah. Sampai habis. Cuti? Tapi cuti Senin dengan Selasa. Berniaga Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Oh, semua dia lain. Boleh datang. Tapak beza-beza Tapak. Tapak pindah-pindah guys, pelarian. Oh, pelarian. Baik. Saya abang kat sini lah. Cik abang kat sini, apa-apa pun atuk Melaka. Atuk Melaka bang Lagi aku buat apa ni? Bi, buat apa Bi? Aku beli dekat Atuk ni. Atuk Melaka. Baru sedap man. Sambal di Syapalin. Satu batang RM2. Kau beli 5 free 1. Kau beli 10 free 2. Orang tu ni dia nak menjaga tak menjaga. Murah tau. Sedap lah tu. Banyak ni. Besar-besar. Sedap dia lihat-lihat. Sedap dah sampai somut. Siapa dia? Syapalin.